Hai guys, hari ni aku nak review satu lagi movie iaitu Mercy, lakonan Rebecca Ferguson dan juga Chris Pratt. Aku tertarik filem ni salah satunya adalah pelakon Star-Lord iaitu Chris Pratt. Jadi, bila aku tengok trailer, nampak macam gempak. Tapi hakikatnya aku tak faham pun lagi kisahnya. Dan bila aku pergi tengok, dia adalah cerita tentang mahkamah AI di bandar Los Angeles tu. Di situ, dalam filem tu, mereka dimaklumkan Chris Pratt yang membangunkan sistem mahkamah AI tu. Kalau tak silap aku, so aku tak sure sebab aku masuk lambat. Jadi, kalau tengok pada dalam movie tu, memang dia yang bangunkan mahkamah AI. Jadi, Chris Pratt tu memang ditangkap atas tuduhan membunuh isteri dia di rumah. So, waktu ditangkap, dia duduk atas kerusi tu, hakim AI mahkamah dalam tu bertanya kepada dia untuk kemukakan bukti. So, dalam mahkamah tu dia diminta untuk bela diri. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh call sesiapa saksi apa semua, everything dia boleh buat. Dia boleh call anak dia, dia boleh call kawan-kawan dia yang dalam kalangan pegawai polis tu pun boleh tanya dia keberadaan ketika waktu isteri dia meninggal di dalam rumah. Jadi, konsep dia bagi aku sangat-sangat menarik. Sebab mahkamah AI, aku tak pernah dengar lagi. Aku rasa untuk drama Korea tak buat lagi. Kebanyakan drama Korea banyak peguam yang just biasa-biasa yang apa yang korang tengok itu saja. AI belum ada lagi. Jadi, untuk movie kali ni, Mercy, bagi aku konsep dia sangat-sangat menarik. Cuma durasi 1 jam 40 minit bila dia buat olahan selama itu, jadi aku rasa cerita tu terlalu simple. Cerita tu, kalau korang tengok, korang akan berfikir. Korang akan bila tengok tu, dia telefon kawan dia, cari bukti kukuh untuk mengatakan dia tak bunuh isteri dia. Walaupun ada rakaman CCTV mengatakan dia mabuk apa semua, ada masalah dengan isteri dia, dia cuba buktikan untuk dia tak bersalah. Jadi, sepanjang korang tengok cerita Mercy tu, memang korang akan banyak tertanya-tanya. Jadi, pada yang nak tengok, aku nasihatkan korang masuk awal dan korang kena fokus setiap scene tu. Walaupun cerita dia korang akan nampak simple sebab 1 jam 40 minit, tapi bagi aku olahan dia tu menarik. Cuma bila dia buat 1 jam 40 minit tu, aku rasa terlalu ringkas. Sebab dia ada aksi. And aksi dia pun kalau ikutkan tak melibatkan Chris Pratt, sebab Chris Pratt tu dah ada, sebab dia dalam mahkamah. Sebab dia ada dalam mahkamah, jadi dia tak boleh buat apa-apa. Sebab tangan dia pun kena lock, duduk dalam situ untuk bela diri dia. Jadi, bagi aku konsep dia sangat-sangat menarik. So, siapa peminat Chris Pratt, Star-Lord, yes, aku sangat-sangat recommend untuk cerita ni. Dan kalau tengok cerita dia buat LAPD ni, macam plot masa dia macam masa hadapan, sebab mahkamah pun dah guna AI dan motor polis diorang boleh terbang. Itu salah satu part yang aku rasa macam wow, macam tu. Aku macam tak sangka diorang punya motor peronda polis diorang sampai tahap macam tu. Jadi, pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Olahan dia untuk filem Mercy ni okey atau tak selama durasi 1 jam 40 minit? Atau korang rasa
Kalau buat siri pun mungkin okey, ataupun mungkin boleh drag kepada 2 jam lebih. Tapi tak sampai 3 jam lah. Bagi aku cerita yang macam ni, konsep yang cuba diketengahkan ni, 2 jam lebih pun dah cukup. Tak perlu drag terlalu panjang ataupun melirik-lirik. Tapi 1 jam 40 minit ni pun cukup sebenarnya sebab dia simple. Cuma konsep yang diketengahkan bagi aku sangat-sangat menarik. So, pada yang suka cerita yang membuatkan korang berfikir, tertanya-tanya siapa pembunuh isteri dia yang sebenar, korang kena tengok. Di last kali baru tahu siapa yang bunuh isteri dia. Semua dia cari. Memandangkan mahkamah tu dalam AI, so dia boleh cari setiap pelusuk pada hari kejadian isteri dia meninggal dalam rumah. So, apa kata korang yang dah tengok? Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review movie yang akan datang. Bye.